Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ramadan. Salam hari Sabtu. Okey, terima kasih kerana sudi menyertai sesi fasa 2 ini yang sama ada secara live ataupun secara rakaman. Terima kasih banyak-banyak. Terlebih dahulu, saya ingin memaklumkan bahawa untuk kehadiran minggu lepas dan minggu ini semua kita gabungkan sekali dalam link yang sama. Okey. Jadi kepada yang telah melihat rakaman, okey, masih boleh lagi mengisi SPL KPM itu. Okey. Di hujung rakaman ini saya akan berikan QR code untuk rakan-rakan guru scan. Okey, jadi minggu lepas kita dapat 1.5 jam, minggu ni 1.5 jam, dah 3 jam. So ada 2 fasa lagi, 3 jam, so genap 6 jam lah. Okey, untuk keempat fasa ini. Okey, tapi kalau misalnya tidak dapat isi SPL KPM tu, jangan risau, isi saja dekat Google Form dan saya isikan manually lah. Cuma untuk yang hari ini, tarikh pengisian SPL KPM tu saya dah panjangkan sehingga hari esok. So, rakan-rakan guru ada masa yang panjang untuk mengisi. Kalau tak dapat pagi ni, cuba lagi isi tengah hari, petang, esok kan. Cuba. Okay. So, saya teruskan dengan fasa yang kedua. Kalau minggu lepas kita sudah belajar tentang fasa yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Okay. So bila kita sudah tahu apa masalah kita, dan bolehlah kita merancang intervensi untuk menyelesaikan masalah kita itu. Kalau siapa yang masih ingat, minggu lepas masalah yang saya jadikan contoh ialah masalah murid tidak terlibat aktif dalam sesi PDP. Di mana bila guru bertanya soalan, murid agak keberatan untuk mengangkat tangan dan menjawab. Bila guru tanya, faham ke tidak? Mereka hanya berdiam diri. Bila rakan buat pembentangan berkumpulan, guru buka peluang untuk rakan-rakan yang lain bertanya atau beri pandangan, tidak berlaku sedemikian. Kelas senyap sahaja. Okay. Jadi itu adalah masalah yang sebagai contoh saya ambil untuk diselesaikan. Okay. Dalam perbincangan kita minggu lepas, antara punca yang menyebabkan masalah murid tidak aktif itu ada pelbagai, kan? Mungkin dia malu, dia tidak yakin menjawab sebab dia takut salah, kan? Dia tidak faham soalan dan sebagainya. Dan diambil daripada masalah yang kita senaraikan itu, kita cari punca yang sangat dominan, yang besar, yang kalau itu selesai, masalah kecil-kecil yang lain tu terselesai. Jadi dalam contoh perbincangan kita minggu lepas, diambil punca murid kurang yakin untuk menjawab atau memberi pandangan, kerana mereka takut salah, kan? Mereka malu dan sebagainya. Jadi kalau masalah mereka tidak yakin ni dapat diselesaikan, yang menjadi masalah utama dalam semua senarai masalah yang kita utarakan, maka berkemungkinan besar masalah-masalah yang lain juga akan turut terselesai. Oleh itu, intervensi yang akan saya laksanakan, ini contoh bagi membantu meningkatkan
keyakinan murid itu, okay, saya boleh buat pelbagai cara, pelbagai intervensi. Okay, kita masuk soalan yang kelima. Apakah tindakan yang akan saya laksanakan bagi menyelesaikan isu ini? Okay, baca dulu yang tulisan merah. Okay, so apa? Saya boleh, bila kita sebut tentang tindakan ini, dia terserah kepada guru untuk membuat keputusan apakah bentuk tindakan yang hendak diambilnya bagi menyelesaikan isu yang dia kenal pasti tadi. Contoh antara tindakan yang rakan-rakan guru boleh ambil ialah mungkin yang paling popular, guru akan buat permainan. Okey? Jadi permainan ni macam-macam. Ada permainan kan yang tidak memerlukan alat. Ada permainan yang hanya memerlukan bahan tanpa alat. Ada permainan yang tidak perlukan alat dan bahan. Tapi ada juga permainan yang memerlukan alat. Okay? Dan permainan ini, ada permainan yang rakan-rakan guru sendiri yang cipta. Ada permainan yang mungkin sudah wujud tapi rakan-rakan ubah suaikan ia mengikut mata pelajaran dan masalah yang rakan-rakan hadapi. Ada juga permainan yang alatnya sudah dijual, ada di pasaran, tetapi rakan-rakan ubah alat itu kan menjadi satu permainan yang sesuai dengan untuk mengatasi masalah yang rakan-rakan hadapi. Okey. Selain daripada permainan, mungkin rakan-rakan juga boleh buat borang. Borang, kad ataupun teknik. Teknik ini mungkin diselikan dengan nyanyian, ada lakonan dan mungkin juga ada alat. Rakan-rakan juga mungkin mau buat modul. Dalam modul tu mungkin juga ada perlukan alat agar modul itu berkesan penggunaannya. Dan mungkin rakan-rakan punya masalah berkaitan dengan pedagogi, maka rakan-rakan pun mengambil keputusan untuk melaksanakan tindakan berupa strategi, kaedah, ataupun rakan-rakan mencipta satu alat yang tidak pernah dibuat orang lagi. Boleh jadi, kan? So dalam mengulas tentang tindakan ini, dia bergantung kepada apa masalah yang dihadapi. Okay? Dan apakah kesesuaian tindakan tersebut kepada kumpulan sasaran kita. Ya. Jadi dalam soalan nombor 5 ni, apa-apa saja bentuk tindakan boleh dibuat. Okay. Untuk menjawab soalan 5, okay, saya cuba bawa rakan-rakan untuk pergi ke soalan 6. Sebab dia ada kaitan. Kalau tadi soalan 5 dia tanya apa tindakan kan yang akan saya laksanakan bagi menyelesaikan isu ini, soalan 6 ni pula, nombor 6, dia tanya bagaimana tindakan penyelesaian itu dilaksanakan. So dalam dua soalan ni, soalan nombor 5, rakan-rakan kena cerita background tentang tindakan tersebut. Okey? Kalau mau buat permainan, kena cerita apa nama permainan itu. Apa konsep permainan itu? Berapa orang bermain? Ada alat? Ada bahan?
Okey, semua yang berkaitan tentang background permainan itu perlu diceritakan di dalam soalan nombor 5. Kemudian soalan nombor 6 ini ialah kita kena cerita, kalau tadi kita cerita background permainan tu, nombor 6 ni kena cerita macam mana permainan itu dimainkan oleh murid. Ataupun kalau mungkin kita punya kajian ni berkaitan dengan pengurusan, kan? Yang melibatkan guru-guru dalam panitia yang sama, atau dia seorang pentadbir. Okey, dia mau buat didapati ramai guru-guru di bawah pentadbirannya masih belum menguasai aspek dalam SKAS, standard quality sekolah tu kan. Okey, jadi sebagai pentadbir dia buat satu permainan. Permainan yang diciptanya sendiri supaya semua guru kan faham apa aspek di dalam instrumen standard 4 itu, okey, dan boleh membuat pentaksiran kendiri terhadap PDP sendiri. Jadi dalam soalan nombor 6 ni kena ceritalah bagaimana permainan itu dimainkan oleh guru. Okey? Kalau rakan-rakan buat modul, dalam soalan 5 ni kena cerita background modul itu. Apa tajuk modul itu? Apa konsep kandungan modul itu? Ada berapa muka surat? Apa pengisian di dalam modul itu? Ada penerangan, ada nota, ada gambar, ada latihan. Ada apa? Kan? So kalau dalam soalan nombor 6 kena cerita bagaimana modul itu digunakan oleh murid. Digunakan semasa PDP kah? Digunakan selepas sesi PDP? Atau digunakan sebagai anchor activity, diletakkan di satu sudut di mana apabila murid selesai membuat kerja mereka, sementara guru masih membuat bimbingan kepada rakan guru kepada murid yang belum menguasai. So murid-murid yang telah siap kerja ni, mereka boleh pergi ke sudut itu dan gunakan modul itu. Maybe, kan? Kalau rakan guru guna strategi. Strategi apa? Kaedah apa? Kena cerita dekat soalan nombor 5 ni. Nombor 6, kena cerita bagaimana strategi atau kaedah itu di-apply kepada murid ataupun kepada kumpulan sasaran kita. So kalau buat alat, kan, kena ceritalah apa nama alat itu, apa konsep alat itu. Okay? Dan bagaimana alat itu digunakan oleh murid. Dan untuk soalan nombor 5 dan 6 ni, kan, terutama untuk part 6, saya mencadangkan kepada rakan-rakan kalaulah penerangan kita itu sukar hendak dijelaskan dengan menggunakan ayat atau perkataan, rakan-rakan boleh gunakan gambar tau. Gambar, kan, sebab kadang-kadang ada perlakuan terutama dalam soalan 6 kan, bila mana murid melaksanakan atau bermain permainan itu, ada part yang kadang-kadang kita susah mau explain guna ayat. Tapi bila ada gambar dia lebih mudah. Cuma berkaitan dengan gambar ni, terutama untuk soalan nombor 6 kan, bila kita mau ambil gambar yang ada murid, pastikan kita mendapatkan kebenaran. Ya, borang kebenaran ni ikutlah kesesuaian sekolah masing-masing. Dia tidak ada satu format khas lah. So maklumkan kepada ibu bapa anda sedang membuat satu kajian tindakan untuk membantu menambah baik amalan pengajaran guru dan pembelajaran murid di bilik darjah. Jadi nyatakan
Apa keperluan gambar tersebut? Bagi tahulah untuk saya menganalisis semula intervensi yang saya laksanakan ini kan, untuk saya reflect supaya saya boleh buat penambahbaikan. Maklumkan juga gambar ini akan digunakan ketika pembentangan saya, okey, yang melibatkan kejayaan tindakan ini dalam melaksanakan dalam membantu meningkatkan amalan pengajaran saya, pembelajaran murid saya di bilik darjah. Okey, kena nyatakan. Kalau ada guru, dia akan kaburkan muka murid atau dia akan cover dengan smiley lah. Okey, so bila kita ada kita ada kebenaran dari pihak sekolah, dari pentadbir, dari pihak ibu bapa, so kita bila gambar tu keluar pun kita rasa senang hati sebab sudah dapat kebenaran. Okey. Okay, soalan nombor 5 dan 6 ini saya rasa jelas. Okey. Kalau tidak ada idea macam mana mau mulakan penulisan, pergi ke jalur yang seterusnya, di mana di sini ada diberikan contoh ayat yang rakan-rakan boleh fill in the blanks lah kalau sesuai. Kalau tidak, buatlah ayat sendiri, okey? Dalam soalan nombor 6 pun sama, ada disediakan. Okey. So di sini ada saya berikan contoh jugalah, mungkin rakan-rakan belum ada idea kan macam mana mau jawab untuk soalan 6 kan, strategi pelaksanaan tu. So kalau ini of course mula-mula sekali sebelum kita minta murid melaksanakan intervensi kita tu, semestinya kita membuat sesi pengenalan kan. Kita bagi tahu, okey, cikgu ada hasilkan satu permainan. So nama permainan ini ialah sekian. So dia guru memperkenalkan dia kepada murid. Sama juga ada strategi kah, modul kah, kita akan introduce dulu kepada murid. Kemudian tindakan yang kedua barulah kita akan menerangkan kepada murid-murid kita macam mana mau bermain, macam mana mau guna modul ni, macam mana mau buat ni. Okay? Dan dalam masa yang sama mungkin guru memberikan ganjaran. Kan kalau menang permainan ni, dapat gift ke, maybe kan. Kalau dapat jawab latihan dalam modul tu, so apa ganjaran atau galakan yang diberikan. Okay? Dan akhir sekali, sudah semestinya guru perlu membuat penilaian bagi tujuan penambahbaikan. Sebab nombor 4 ini, kejap saya accept yang baru masuk. Okay. Mana tadi ya? Okey, sebab dalam soalan nanti fasa 3, dalam soalan nombor 10 kita ada pemerhatian yang mana kita perlu buat aktiviti kutip data, analisis data dan interpretasi data. So apa yang kita buat di situ tu, yang kita lakukan nanti tu kita akan boleh masukkan sebagai jawapan untuk soalan 6. Okey? Jadi satu lagi, macam yang terkini lah sebab zaman-zaman dulu, zaman saya buat kajian tindakan, QR code ni belum ada kan, tahun 99, tahun 2000. Okay, tapi sekarang ni mudah, kita boleh ambil video dan kita letak dekat kita punya kajian tindakan tu QR code. Kita tak perlu, jadi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana permainan ini dilaksanakan, boleh scan saja QR code itu dan mereka boleh tonton video tersebut. So itu yang best sangatlah tentang perkembangan teknologi sekarang ni. Dia sangat membantu kita
untuk menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kajian tindakan yang kita laksanakan. Okay, so jawapan nombor 5 dan nombor 6 ni, okay, kalau kita lihat di jalur T ni, dia adalah kalau dalam penulisan kajian tindakan, dia masuk dalam aspek pelaksanaan kajian. Okey, pelaksanaan kajian. Jadi semua ni fasa 2 ni sebenarnya dalam fasa 2 ni soalan 5, 6, 7, 8, 9 ni semua masuk dalam aspek ni. Pelaksanaan kajian. Okey? Okey. Cuma dalam pelaksanaan kajian ni kita ada beberapa perenggan. Contoh, jawapan yang rakan-rakan tulis, type, jawab dalam soalan nombor 5 ni akan jadi perenggan yang pertama dalam pelaksanaan kajian di mana rakan-rakan menceritakan tentang pengenalan intervensi. So jawapan ini akan masuk dalam perenggan yang pertama dalam pelaksanaan kajian, yang menceritakan tentang pengenalan intervensi. Manakala bila kita masuk soalan nombor 6, jawapan yang rakan-rakan type, tulis, jawab dalam soalan nombor 6 ni, dia akan masuk dalam perenggan yang kedua. Tapi masih dalam aspek yang sama iaitu pelaksanaan kajian. So kalau perenggan pertama tadi, kita cerita tentang pengenalan intervensi kita. Dalam perenggan kedua, kita cerita tentang strategi intervensi kita. Jadi penulisan kita tu nampak cantik dan ada kesinambungan. Pertama kita cerita tentang background intervensi kita dan kita cerita tentang strategi intervensi kita. Perenggan ketiga cerita apa pula? Perenggan keempat cerita apa pula? Ada sekejap. Sebab tu kita ada sampai 5 soalan. Soalan 5, 6, 7, 8, 9 dalam pelaksanaan kajian ini. Jadi apa yang kita cerita tu dia tidak berulang tau. Dia tidak akan di perenggan pertama kita sudah cerita dan perenggan ketiga kita cerita lagi. So dia macam balik-balik. Benda yang sama. So bila kita jawab guna teknik 12 langkah ni, dia akan pastikan penulisan kita itu ada kesinambungan. Kejap. Saya terus pergi kepada untuk rakan-rakan yang mau naikkan level ayat tu, boleh pergi ke jalur yang seterusnya. E. Untuk yang ini, untuk part yang ini, dia bukan satu mandatory tau. Bukan wajib. Tapi dia macam digalakkan lah, bonus kan. Kalau rakan-rakan hanya menulis cerita tentang contoh macam ni kan. Contoh ni, untuk menyelesaikan masalah ini, saya melaksanakan intervensi berbentuk permainan yang dinamakan sebagai permainan apa? Permainan soal jawab. Contoh. Permainan ini direka khas untuk membantu murid-murid saya yakin untuk menjawab soalan yang saya berikan, yakin untuk bertanya soalan kepada saya dan yakin untuk memberi pandangan terhadap isi pelajaran yang saya sampaikan. Contoh, idea ini tercetus.
dari mana? Kalau kita macam tadi kan saya dah cerita kan, ada intervensi kita, kadang-kadang kita buat permainan tu kita cipta sendiri, tapi ada permainan yang memang sudah wujud tapi kita ubah suai. So kita kena cerita juga lah idea tu dari mana kan. Okay, dan sekian. So dalam bila saya keywords di sini ialah permainan. Jadi kalau saya mau naikkan level bahasa saya ini, atau istilahnya saya suka sebut sebagai mengakademikkan ayat, okay, saya boleh tambah fakta yang saya sebut tadi, okay, dengan sumber-sumber maklumat yang sahih untuk menyokong apa yang saya nyatakan. Okay, contohnya saya sebut permainan, keywordsnya tadi permainan, keyakinan diri. Okey, so saya pun carilah. Rupanya saya ada kajian lepas. So saya pun sebut. Okey, kajian sekian oleh sekian turut menyatakan bahawa permainan merupakan satu kaedah yang sangat berkesan untuk meningkatkan keyakinan murid bercakap. Contoh. Kan? Jadi apa yang saya sebut tadi telah disokong oleh sumber yang sahih. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan mengakademikan ayat. Saya tidak perlu ulas panjang-panjang sebab saya bukan buat penyelidikan. Okey, cukuplah dalam kajian tindakan dia memadai untuk kita memetik beberapa sumber yang sahih untuk menyokong apa yang kita nyatakan dalam penulisan kita. Dan jangan lupa saya sebut sekali lagi tips-tips untuk menulis ni kan, macam minggu lepas bila kita buat ayat sama macam kita buat karangan, mesti ada pendahuluan dahulu kan. Jadi mudahnya kalau di sekolah kita akan ingat dengan cara bila kita buat ayat mesti ada fakta, huraian, contoh. Okey. Kalau di satu sekolah tu dia buat pedagogi terbeza kan. Dia buat bila murid buat ayat untuk menjawab soalan kan, soalan sejarah murid yang dalam kumpulan yang baru hendak menguasai ni, dia buat ayat fakta, huraian. Okey, FHH disebut dia punya formula. Okey. Kalau kumpulan yang sederhana ni kan, dia punya ayat ialah fakta, huraian, contoh, FHC. Okey. Dan untuk pelajar yang telah menguasai, murid yang sudah menguasai, dia buat ayat, ada tambah satu lagi, fakta, huraian, contoh, inference. Okey. Jadi idea itu sangat bagus untuk bantu saya, okey, dan saya sampaikan kepada rakan-rakan semua, okey, untuk memudahkan kita menulis ayat, okey, menjawab soalan-soalan dalam teknik 12 langkah ni, kita gunakan formula yang sama. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, kalau dia tidak sesuai untuk contoh dan kita buat fakta, huraian. Sebab dalam penulisan kajian tindakan ni penting untuk pembaca yang membaca penulisan kita untuk faham apa sebenarnya yang kita buat. Okey. Saya ingin sekali saya beri contoh di sini penulisan salah seorang peserta kajian tindakan yang lepas. Okey. Dan sekarang ni saya lantik dia untuk jadi sebagai JU lah. Okey. Kalau sempat nanti saya tunjukkan, okey? Supaya rakan-rakan terutama yang baru join baru berkenalan dengan teknik 12 langkah ni, dia faham macam mana mau jawab soalan-soalan ini. Okey. So selesai soalan 5 dan 6. Okey, kita masuk ke soalan 7. 7, 8, 9. Okey.
789 ni dia pilihan tau. Kalau ada, jawab. Kalau tidak ada, tak perlu jawab. Tinggalkan soalan ini. Okey, apa maksud saya? Okey. Berbalik kepada apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita buat permainan contohnya, dalam permainan kita tu kita menghasilkan satu produk, satu alat. Yang mana kalau tiada alat ni, kan permainan tu tidak akan berjaya dimainkan oleh murid. Contoh paling popular ialah bila guru buat permainan, dia mesti akan ada hasilkan kad. Betul kan? Anda kisahlah permainan dia tu adalah permainan adaptasi dari Monopoly kah, kan? Daripada apa? Snake and Ladder kah? Permainan jigsaw puzzle kah? Apa saja, kan? Dia mesti akan ada hasilkan satu kad. Sebab kad itu adalah kad yang merujuk kepada mata pelajaran untuk tajuk atau topik atau kemahiran yang dia mau selesaikan, yang berlaku dalam kalangan muridnya. Jadi bila itu ada, kan, maka rakan-rakan perlu jawab soalan nombor 7 ini. Okey. Nak kisahlah sama ada rakan-rakan sendiri yang cipta ataupun benda tu sudah wujud tapi anda ubah suai, kan? Ataupun anda beli, ya. Anda beli tapi diubah suai. Okey. Asal saja ada penghasilan, okey. Perlu jawab soalan nombor 7. Okey. Tapi kalau alat yang kita beli tu, kan, kita tidak ubah suai pun, kan, kita mungkin just letak bunga-bunga kasih cantik, hanya tujuan cantik, kan. Tak payahlah jawab soalan nombor 7 ni. Okey? Memadai ceritakan perkara itu dalam soalan nombor 5. Okey, sebab soalan nombor 5 tadi kan dia minta background intervensi kita. So di sana kita boleh ceritakan. Okey, kita ada alat yang kita beli, kan, untuk menyokong permainan itu, kan. Dan semua cerita di situ. Yang part nombor 7 ni adalah memang anda sendiri yang hasilkan. Okey. Sama ada ianya adalah adaptasi daripada alat yang sudah sedia ada ataupun dia memang original ciptaan anda sendiri. So jawab soalan nombor 7. Okey. Apa yang perlu kita jawab dalam soalan nombor 7 ni ialah kita kena cerita tentang alat kita itu, background alat itu. Okey. Ada contoh jawapan di sini, kan? Dia nak kisahlah, kan, sama ada kita punya alat itu macam kadang-kadang guru rasa macam alat sini biasa-biasa saja ni, tiada apa-apa, ramai lagi yang lebih cantik buat. Jangan anggap macam tu. Okey? Sebab dalam kajian tindakan ni, dia tidak istilah anda punya lebih baik daripada orang lain atau orang lain punya lebih cantik daripada anda atau orang lain punya lebih bagus dari anda. Tiada. Dalam kajian tindakan ni bukan begitu. Kajian tindakan ni semua bagus. Semua intervensi yang anda buat tu semua bagus. Sebab anda menyelesaikan masalah yang melibatkan diri anda sendiri. Kan kita mau tambah baik amalan kita. Dan kita mau selesaikan masalah yang dihadapi oleh murid kita, bukan murid orang lain. Walaupun mungkin yang anda cipta tu cuma sekepingkat yang kecil je. Tiada masalah. Okay? Sebab tu,
kalau siapa yang pernah menonton, ada satu perkongsian lah yang dikongsikan oleh Marnet kan. Ni pasal isu-isu pertandingan kajian tindakan ni kan. Okay. Kalau kita memberi penghargaan kepada rakan-rakan guru kita yang menyertai dalam bentuk medal atau sijil kan, yang bertaraf emas, perak, gangsa, itu tidak masalah kalau tujuannya ialah untuk memberi galakan. Okey, memberi galakan yang mana penilaian itu adalah berdasarkan ketepatan guru itu membuat kajian tindakan mengikut format atau kehendak kajian tindakan itu sendiri. Okay, so kalau begitu dia lebih kepada guru tu boleh tahu part mana yang dia perlu tambah baik. Dia membuat pentaksiran sendiri tau, which is very good. Kalau dia dapat perak, so part dalam mana penulisan dia yang masih belum jelas yang menyebabkan dia dapat perak. Okay, mungkin data dia belum spesifik kan, contoh. So kalau dia dapat gangsa, dia boleh mentaksir dirinya yang mana mungkin dalam penulisan kajian tindakannya dia memberikan rumusan bahawa tindakan itu berjaya, berjaya selesaikan masalah yang dia hadapi, berjaya meningkatkan amalan dia, tapi tidak dikemukakan beserta dengan bukti yang sahih, bukti yang jelas, yang menyebabkan dia mendapat gangsa, dan ini bagus. Program-program seperti ini sangat bagus kerana ia membantu guru sentiasa menambah baik cara dia melaksanakan kajian tindakan itu dan cara dia menulis penulisan kajian tindakan itu. Tapi kalau program itu bersifat pertandingan untuk tahu siapa nombor 1, 2 dan 3, maka konsep itu dalam matlamat kajian tindakan dia sudah lari sedikit. Sebab dalam kajian tindakan, macam saya kata tadi, tidak ada nombor 1 dia lah paling bagus daripada yang lain. Dia tidak ada perbandingan seumpama itu. Sebab masalah kita lain-lain. Kalaupun masalah kita sama, contohnya saya guru di negeri A, sekolah B, ada rakan guru dia di negeri lain, sekolah lain, masalah sama. Murid tidak pandai membaca kan, umum. Tapi, murid kita lain-lain. Latar belakang murid saya dengan murid you belum tentu sama. So, bila kita buat kaedah permainan, murid saya, penerimaannya dengan murid anda juga tidak sama. So, bagaimana anda mau menyatakan bahawa kajian tindakan sekian-sekian lebih baik daripada kajian tindakan saya? Contoh, ini contoh. Walau bagaimanapun, ini adalah pandangan peribadi pihak penganjuran masing-masing. Jadi anda sebagai peserta, sebagai guru yang melaksanakan kajian tindakan, kalau mau ikut mana-mana program, kan fikir. Kalau anda rasa anda seorang yang sensitif kan, yang dah boleh terima kekalahan, so tak payah ikut yang nombor 1, 2, 3 tu. Tapi kalau anda jenis yang open, kan, sajalah mau tahu kan, setakat mana standard anda boleh dapat menang nombor 1, 2, 3 tu, dah pergi ikut. Tidak masalah. Sebab bila kita selalu menyertai mana-mana pertandingan atau program, kan kita akan jumpa pelbagai karakter juri, dan karakter itulah yang sebenarnya akan membantu kita untuk lebih baik, untuk jadi lebih mahir dengan kajian tindakan. Sebab kadang-kadang kita sendiri
terlepas pandang tau apa yang kurang dalam kajian kita, dalam penulisan kita kan. So bila ada satu juri yang memberi pandangan, beri komen, ambil ia sebagai satu yang positif untuk menambah baik diri. Percayalah. Sebab itu yang saya amalkan. So pada sampai satu peringkat bila anda very positif, terima semua komen, tambah baik kan, hasil anda nanti akan jadi yang anda sendiri dah sangka dia akan jadi sebegitu baik, sebegitu hebat. Sebab anda sudah melalui proses penambahbaikan itu berulang kali. Okey, walau bagaimanapun itu adalah pandangan masing-masing. Okey. Jadi bila kita buat alat, balik pada soalan ni kan, ini untuk jawab soalan nombor 7, okay? So kita kena cerita alat kita tu. Kalau dia berupa satu adaptasi yang kita sudah ubah, sesuai kena cerita juga. Kita kena cerita betul-betul komplit. Kalau kita buat alat tu kan, kita kena cerita dari segi saiznya, bentuknya, warnanya kan, dia punya ketebalan, materialnya apa, isi kandungan dalam alat tu apa, kan? Semua. Okay, kena cerita. Alright? Kemudian kita kena cerita juga macam mana menggunakan alat itu dalam aktiviti kita. Okay, so part yang ini bila anda jawab secara tidak langsung nanti anda sendiri akan sedar tahu, ya aku buat alat ni ada fungsi ke tidak. Okay, sebab kadang-kadang ada intervensi yang anda tidak hasilkan alat pun actually permainan anda tu sudah cukup bagus. Sudah boleh selesaikan masalah murid. Tanpa alat, okay, bahan anda tu, modul anda tu memang sudah cukup mantap. Contohnya lah, kan. Jadi, fikir semula, okay, alat yang dicipta tu dia memberi impak kepada intervensi kita atau tidak. Bukan impak ni objektif tu sebab dalam kajian tindakan kita bukan menguji keberkesanan, mencari hubungan, mencari korelasi, mendapatkan impak. Itu bukan dalam kajian tindakan. Okay, itu semua penyelidikan. Dalam kajian tindakan ni kita hanya mau menambah baik amalan tersebut. Dan dalam proses menambah baik amalan itu dia boleh jadi berjaya, boleh jadi tidak berjaya, boleh jadi kurang berjaya. Okay? Sebab tu kita ada kitaran dalam kajian tindakan, dia ada kitaran. Kitaran 1, kitaran 2, kitaran 3. Okay? Contoh, kalau kita buat alat ni kan, kita buat kaedah permainan untuk selesaikan macam saya kata tadi, kalau contoh yang saya berikan ialah murid tidak yakin mau menjawab soalan guru kan. So saya buat satu permainan. Permainan untuk praktis supaya diorang mau bertanya. Jadi dalam permainan ini saya hasilkan satu kad lah yang mana dalam kad tersebut ada diberikan contoh-contoh ayat soalan, ayat bertanya. Tinggal lagi murid isi tempat kosong saja, ikut tajuk yang diajar pada hari berkenaan. Okey, jadi dengan harapan, saya mengharapkan kan dengan permainan itu dan dengan adanya kad itu murid saya ni yakin untuk bertanya soalan sebab ayat soalan tu sudah diberikan. Tinggal dorang bercakap saya lagi, kan? Tapi selepas saya buat kan, saya laksanakan, didapati dalam 20 orang murid saya ni hanya 10 orang saja yang berubah sikap, yang ada tambah baik amalan itu. Dorang sudah berani mau tanya soalan, dorang angkat tangan, bila saya tanya dorang jawab kan, tidak. Tapi 10 orang murid lagi ni tidak berjaya. Kalau saya tanya soalan masih belum mau angkat tangan, bila saya sebut nama direct tanya soalan, wajah mereka tunduk, tidak mau pun tengok muka saya, contoh kan. Jadi bila saya buat rumusan, saya nyatakan bahawa intervensi permainan saya ni dengan kad saya ni memang berjaya menambah baik amalan pengajaran saya di mana 10 orang murid dalam bilik ajar saya ni sudah mahu, sudah terlibat aktif dalam sesi PDP.
Itu fakta. Huraian, mereka bila ditanya mereka menjawab, memberi pandangan. Kan? Contohnya, ketika saya baru mengemukakan soalan, belum habis lagi soalan, saya tanya, murid sudah angkat tangan. Itu contoh ayat yang saya kata fakta, huraian, contoh. Okay? Walau bagaimanapun, masih terdapat 10 orang murid saya yang masih belum terlibat aktif dalam sesi PDP. Itu fakta. Mereka tidak mahu mengangkat tangan untuk menjawab soalan yang saya berikan secara sukarela. Apatah lagi, sekiranya saya berikan soalan itu dengan memfokuskan kepada mereka dengan menyebut nama juga, mereka tidak memberikan sebarang respon, itu huraian. Dan saya bagi contoh. Okay. So apa yang berdasarkan pemerhatian saya, contohnya saya kata, saya dapati bahawa murid saya ini yang masih belum selesai 10 orang ni kan, mereka ni ada masalah lain lagi. Bukan hanya yakin tetapi malu. Suaranya kecil, tidak mau cakap kuat-kuat. Malu. Okey? Jadi saya pun buat penambahbaikan dari aspek strategi bermain. So saya sudah masuk dalam kitaran yang seterusnya. Kitaran yang kedua, saya sudah masuk second cycle sudah. Tapi masalah saya masih sama. Apa masalah saya? Ialah saya mau selesaikan masalah murid yang tidak aktif dalam sesi PDP. Di mana saya mau cerita? Bila saya masuk second cycle tu, saya masih lagi jawab soalan yang sama dalam soalan 1. Saya patah baliklah soalan 1. Apa masalah saya? Saya ceritalah yang tadi tu, yang saya cerita yang saya sudah berjaya 10 orang tapi 10 orang belum lagi. Itu tu yang sepatutnya saya jawab dalam soalan 12, betul. Fasa akhir nanti di sini. Kesimpulan. Okay? Dalam jawapan ini yang saya jawab ni nanti, bila saya masuk kitaran yang kedua, saya akan copy paste masuk dalam soalan 1A. Kemudian saya cerita balik apa puncanya sebab mereka malu. Apa bukti? Benda yang sama berulang macam yang saya sudah terangkan. Dia akan imbas balik. Okay, apa isu sebenar tu, tetapi part bahagian 5 ni saya sudah ubah. Saya masih buat permainan yang sama tapi cara bermain itu saya ubah. Sebab bila kita masuk satu kitaran yang lain, kita mesti ada penambahbaikan. So penambahbaikan yang saya ambil di sini ialah dari aspek strategi permainan itu dimainkan. Kalau sebelum ini, kan, cara bermain bila mereka jawab soalan tu individu. So bila saya tahu murid saya ni pemalu, saya pun mungkin ubah cara bermain. Bila mereka menjawab, mereka perlu jawab secara berpasangan atau berkumpulan. Untuk latih mereka supaya mau bercakap, mau terlibat aktif dalam sesi PDP dengan sedikit demi sedikit membuang rasa malu mereka. Tapi kad saya masih sama. Nama permainan saya masih sama. Masalah saya masih sama. Saya cuma ubah dari segi strategi permainan itu sahaja. So saya masuk sudah dalam kitaran yang kedua tadi. So itulah yang bestnya tentang kajian tindakan ni. Kita tidak bersaing dengan mana-mana pun. Kita tidak ada satu masa yang kalau 3 bulan mesti semua selesai. Tidak. Kajian tindakan ni dia satu proses. Dalam masa anda menjalani tadi tu, kan, anda sudah buat proses kitaran yang first kali kajian tindakan pertama tadi, and then anda masuk kitaran yang kedua,
anda sebagai guru, anda juga belajar sesuatu. Secara tidak langsung anda baru sedar dalam kalangan murid-murid anda tu ada yang pemalunya sangat kronik sampai nak mau buka suara. Itulah pengalaman yang manis anda lalui sebagai guru ketika melaksanakan kajian tindakan ini. Inilah yang kita mahu. So anda boleh tambah baik amalan anda sebagai seorang guru. Inilah matlamat utama kajian tindakan. Okay? Okay. Balik kepada soalan. Soalan nombor 8. Okay. Bila kita cerita tentang alat yang kita cipta itu atau produk, kita kena cerita tujuan. So kalau soalan 7 kita ada jawapan, automatik soalan nombor 8, 9 kita kena jawab. Okay, cuma dia berbeza sedikit sebab 7 kita cerita tentang background produk kita, ciptaan kita itu. Nombor 8 kita cerita tentang tujuan penciptaan kita. Untuk apa tu? Okay. So di sini ada contoh ayat. Okay. Kalau anda belum ada idea mau tulis apa. Okay. Dan untuk part yang ini, kalau ada gambar dia akan lebih bantu rakan-rakan untuk membuat penerangan. Sebab macam saya kata tadi, bukan mudah ya. Kita mau bagi tahu orang apa yang ada dalam minda kita ni dalam bentuk penulisan. Bukan senang. Okay. Sebab bila orang baca ayat kita, mungkin diorang faham lain daripada apa yang kita ingin sampaikan. Kita punya maksud lain. Tapi bila dia baca, dia faham lain. Okay. So, gambar tu kadang-kadang boleh membantu. Okay. Dalam kajian tindakan, cabaran pada saya lah. Cabaran utama ialah kita mau bagi tahu orang apa yang ada dalam minda kita ni, dalam hati kita, dalam bentuk penulisan. Itulah. Kan? So, ada mungkin individu yang dikurniakan dengan bakat menulis yang sangat baik. Kan? Dia menulis pun kita baca saja ayat dia kan kita terbuai tau. Seolah-olah kita berada dalam situasi yang dia nyatakan. Gifted lah, kan? Ada individu yang dia jenis menulis straight to the point. Okay? Ada individu yang mungkin dia tulis, orang lain pun dah faham apa dia tulis. Okay? Pak jangan risau sebab semua benda ni adalah satu proses. Okay? Kita sama-sama belajar. Saya pun sendiri masih belum boleh menulis dengan bahasa yang sangat indah sehingga membuatkan pembaca terbuai. Saya belum sampai ke level itu. Okay? Kita sama-sama berlatih kan, bila kita selalu menulis dengan simple sekali kan, kita gunakan teknik 12 langkah ni lah. Just jawab terus kan, apakah tujuan benda ini dihasilkan. Bahan yang dihasilkan ini bertujuan untuk bla bla. Terus direct. Tapi mungkin bila anda dikurniakan dengan bakat yang menulis dengan baik, mungkin sebelum bahan ini, perkataan ini, anda ada pendahuluan lagi. Oh cantik. Baru dia masuk dengan ayat bahan yang dihasilkan ini. Ya boleh. Tiada masalah. Okay. Dan dalam masa anda menjawab soalan ini, jangan lupa anda juga boleh akademikkan ayat itu kan. Indahkan ayat-ayat anda dengan memasukkan maklumat tambahan. Okay. Yang berkaitan dengan maklumat yang anda nyatakan itulah. Okay. Daripada kajian lepas, artikel, surat berkeliling, okay, buku dan semualah. Okay. Tapi jangan pula terlampau ulas dia sampai jadi satu perenggan. Macam literature lah pula. Okay, bukan. Okay, so itu
Kita ambil, kita petik dalam 1 ke 2 ayat saja cukup. Okay, just untuk menyokong apa yang kita nyatakan lah. Okay, so selepas soalan nombor 6, bagaimana, 7. Bila kita, 8. Kita sudah jawab soalan tujuan benda itu dihasilkan dan kita jawab soalan nombor 9. Bagaimana alat itu dihasilkan? Benda itu dicipta macam mana? Okay. Yang ini yang best sekali. So letaklah gambar. Mula-mula apa? Kalau kita buat modul, mula-mula guru buat rujukan kan? So adalah gambar rujukan dari buku mana kan? Okay. Lepas tu step yang kedua apa? Type. Menaip isi-isi dalam modul itu. Ketiga, sudah type print. Buat design semua kan? Color semua, color cantik-cantik, design print. Lepas tu di binding. Lepas tu edar. Contoh. Kalau buat cut. Sukat dulu. Cut tu berapa? Design. Print. Gunting. Laminate. Gunting lagi. Contoh. Lepas tu tebuk. Letak ribbon. Contoh. Okay. So semua proses tu masuk dalam sini. Dan kalau mau senang, just masukkan gambar dan bagi penerangan. Okay. Dan kalau ini mau letak maklumat kos boleh. Kalau tidak pun boleh, itu optional. Cuma nanti kalau rakan-rakan guru mahu menggunakan jawapan yang rakan-rakan guru sudah tulis ya, sudah jawab dalam ni untuk tujuan-tujuan lain, dan kena masukkanlah kos pembuatan. Contohnya, okay. Apa yang saya share sini, saya hanya bercakap dari aspek kajian tindakan. Okay. Tapi sebenarnya apa yang anda jawab di sini ni, semua jawapan-jawapan yang rakan-rakan sudah jawab dalam soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni, jawapan ini sebenarnya boleh juga digunakan, kan, copy paste, kan, digunakan untuk tujuan yang lain. Tujuan seperti apa? Contoh, anda mau ikut pertandingan inovasi, kan? Okay. Dalam pertandingan inovasi, dia ada satu dokumen yang anda kena cerita tentang inovasi anda kan. So apa yang anda cerita dalam dokumen itu? Of course lah pertama sekali tajuk kan. Tajuk inovasi itu backgroundnya. So kalau anda jawab soalan ni kan nombor 7 ni, you boleh ambil je jawapan dalam sini ni, copy paste masuk dalam dokumen untuk pertandingan inovasi. Dah perlu lagi fikir-fikir ulas lagi, no. So sudah ada. Lepas tu ambillah sikit jawapan dalam soalan nombor 5 dan 6 ni. Kan, masuk dalam dokumen inovasi tu. So jawapan dalam soalan 7, 8, 9 ni pun boleh masuk di situ. So anda buat sekali je, tapi jawapan ni boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Okay? Lepas tu anda pula mungkin mau ikut bukan pertandingan, mau ikut program perkongsian amalan terbaik. Bukan kajian tindakan perkongsian amalan terbaik. Lagi best. Anda sudah buat sampai kitaran 2. Kan? Sebab bila kita bercakap tentang perkongsian amalan terbaik, amalan ni adalah perlakuan yang berulang-ulang, konsisten yang kita buat. Bukannya kita baru apply seminggu berjaya dan kita bercakap, okay, ini amalan baik saya. Okay? Konsep amalan baik tu dia berterusan. Dan dalam kajian tindakan, ada orang baru masuk. Okay. Dan dalam kajian tindakan, kan, bila kita sudah masuk sampai kitaran 2, kitaran 3 tu,
itu memang kalau bentang di program perkongsian amalan terbaik kan memang mantap lah, power lah. Bayangkan amalan itu sudah konsisten buat. Lepas tu setiap proses tu ada penambahbaikan. Itu memang satu amalan yang kita, kalau saya memang saya respect lah. Kalau sudah kajian tindakan sampai 3 kitaran, 4 kitaran tu, dengan dia punya penambahbaikan, dengan dia punya kumpulan sasaran sudah semakin ramai kan. Kalau mula-mula dia buat kajian tindakan, kumpulan sasaran dia tu, mungkin kelas dia saja, murid di kelas dia. Lepas tu dia share di kelas lain kan, untuk subjek lain. Kemudian dia share lagi di sekolah lain. Oh, itu memang begitu. Tapi bila untuk buat benda tu, dia tidak susah sebab anda sudah ada jawapan. Jawapan dalam soalan 12 soalan di teknik 12 langkah ni. Okey? Okey. Ini saja saya rasa. Oh, laju dah sampai 10.30. Untuk fasa 2 soalan 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Okey? Saya stop sharing. Saya mungkin boleh buka peluang untuk soalan. Kalau tidak soalan, then kita boleh end awal lah. Okay. Sekejap. Saya stop sharing. Oh, saya mau share satu QR code. Bukan SPL KPM. Sekejap. Oh, ni. Okay. Scan dulu kalau ni dapat. Okay. Sambil-sambil tu boleh tanya soalan. Saya tak baca message. Boleh tanya direct di sinilah kalau ada soalan. Saya saja letak sampai 16 Mac tu sebab dalam sistem kalau saya tulis sampai 15 saja, nanti anda susah mau masuk untuk besok. So yang ini sampai 16 saya bagi ruang sampai esok kan untuk yang belum dapat masuk SPL KPM ni. So nanti bila semua sudah masuk baru saya ubah balik tarik tu. Saya setting balik. Ada soalan? Okay. So itu saja. Kita habis awal hari ni ya. Rakaman pun saya rasa saya boleh stop sudah. So minggu depan insyaAllah kita sambung untuk fasa 3. Okay. Itu saja. Bye. Terima kasih. Okay, saya stop recording.